Westin Desaru. Ian cakap Ian nak mandi apa Ian? Kolam. Mandi kolam. Nak mandi kolam dekat mana? Dalam. Dalam mana? Dalam KL. Maksud dia nak mandi kolam dekat dalam bilik hotel. Ada bathtub, boleh mandi. Kita dah sampai. Kita dah hampir sampai. Ya, awak nak dekat sana, tengok sana. Jalan sana. Boleh makan. Sana pun ada. Ada laut. Mami. Mami ke sana ada laut. Ya, rekod tengok ni abang. Tengok ni. Ya, jalan. Deposit tu untuk credit card lah. Betul. Okey, tak ada. Kita pakai debit kan? Kita dekat level 6. 6. Ikut sini lah. Yes. Parking ada parking kat bawah. Dia aku rasa dah ambil bilik. Dah ambil bilik. Kalau dah ambil bilik senang. Jom. Sampai. Sibuk nak tengok. Hai, kita dah sampai Westin Desaru. Sekarang kita menunjukkan almost 7. Where are we right now? Kita akan explore tempat ni. Sekarang dah maghrib, so kita explore tempat ni kemungkinan kejap lagi atau esok. Esok kita ada banyak aktiviti yang akan dilakukan. Tapi menurut dia punya front desk, dia kata yang hari esok akan ada maintenance tau. Maintenance day, which is TNB akan shut down kita punya dia akan cut down kita punya elektrik dan air. Kita akan breakfast esok pagi. Seasonal. Seasonal taste. So kita pergi sini. Sampai pukul 10 Sedikit pukul saat tak boleh buka. Bilik kita nombor 644. 644. Wow, look at the view. There's more fascinating view ahead. Dah sampai? Dah sampai! Okay, jap. Wait. Mami suruh tunggu kat belakang. Oh, tunggu kat belakang. Kolam. Ya, tunggu dulu. Ada kolam dalam. Okay, dia dah check in dengan kita. Orang tunggu kita. Tengok toilet. Langsung boleh locker ni. Tak.
kita ada sea view. Esok pagi kita rekod lagi pagi dekat depan ni. Okay. Kita punya view adalah pantai. Tarapapam-papam. Are you excited? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Come here. Come here, sayang. Waalaikumsalam. Come here. Come here. Selamat masuk dalam kolam. Adik. Mami cuma sembunyi-sembunyi. Come. Ah, sini ada banyak cermin ya. Mami cuma sembunyi-sembunyi. Tak payah maghrib-maghrib nak sembunyi apa ni? Okey. Jangan meripik ah. Alah, saya nak masuk dalam bilik air. Okey ke? Marilah. Duduk. Amboi, seronoknya. Harry. Are you happy? Adik. The horn on the bus goes beep 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 beep. Bukan? Okay, sekarang kita dah settle freshen up, dah tukar baju semua, and semua yang gelap. It's time for dinner. Kita nak makan apa gila. Kat mana dia duduk? Sana tak boleh? Mana? Jangan, nanti Dia ni sentiasa ada banyak kerja. Dalam ni ada air, faham tak? kat sini. Adik. Okay, let's see apa yang ada kat sini. Malam ni kita dinner kat sini. Esok nanti kita makan lagi kat sini. Pagi esok kita makan lagi kat sini ya. Alright guys, makanan dah sampai. Kalau kita tengok portion ni kita mesti macam terkejut. Sebab apa? Sebab harga dia pun iyalah kan, sangat berbaloi dengan dia punya portion. And now this one adalah char kway teow. Okay, char kway teow besar. And then jadi please, this one is nasi goreng desaru. Ada pasukan Nasi goreng desaru. Nasi goreng desaru. Okay, this one is mac and cheese. And ini adalah chicken. Pilih lah. Chicken fillet. Kita pilih. Kita nak pergi mana ni? Ma? Kita nak pergi mana? Pergi dekat laut. Mana laut gelap-gelap macam ni? Pergi ke mana? Pergi lobby. Lobby. And this is the lobby. Tu bar. And this one ada dia punya convenience store. Rasanya boleh kau carilah kopi ke apa-apa air. Kat situ ada dry tin semua tu. And then dekat sana kita boleh access tu direct to seaside. Radio kejap.
je tak apa, dapat mooncake. Ada dua. Nak show apa dia punya flavor, tak tahu apa dia. Okay, nanti kita buka. Okay, dia ada freshly filtered water. Jangan, air panas, air panas. Ada buka And then dekat sini dark chocolate chip butter cookies. And then Uncle Sabas papadum, tempe chip, pandan tambun biscuits. Ada ada bar, ada okay. Ricola ni RM12 dekat 7-Eleven tu. And dia ada ice cream. Okay. Kacang, kita ada lace, salted caramel, granola, roti kok. Ini semua The Westin punya local snack. And then low carb mix. Ini semua dried chili spice mango bucket. Oh, okay. Ini strawberries. Oh, strawberry kering. Ini dia ada jual tumbler. Dia ada peach juice kat sini. Alah, RM14. Dia ada jual lah body wash dia dekat dalam toilet tu. Ya. Push, ada vitagen. Ada kombucha. Dia ada kombucha. No Saya sugar suka yang ni. organic ginger lemon. Sour. Dia tak ada jual kopi pun. Apple vanilla. Ada buka Ni apa ni? Limau nipis Roselle. Macam sedap ni. So awak nak minum Milo? Are you taking Milo? Yes. Tengah boycott lah. Free? Free 5 isa Palestine lah. Palestine. Free Palestine. Milo, okay. Kita terpaksa beli sebab tak ada air lain. Air mabuk. And dia organic. You sayang, you baby. Oh, tengok pergi ambil siapa-siapa jadi. Yang sepatutnya ditampilkan oleh kedua pasukan. Itulah Ayoy. Oyen. Bola ke seberang kanan kali ini. Masih lagi dikejar. Jaya mendapatkan. Dia jauh kita sudah.